Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu, tepat 2 bulan 5 2569 nah. Bersama dengan tepat 13 Zulkaidah 1447 Hijrah. Hari ini nah penting cukup 14 lagi lah. Kita mai dengar berita cong Islam Yaklah malam ni nah. Tu kita tengok di rumah kita nah di Surat tu. Di Surat di satu pula Pangan nah. Pula Pangan. Hari ni dah dugi igak nah di Pula Pangan ni satu umur sekolah. Umur sekolah hak orang kampung Tamanda lah. Umur sekolah orang panggil umur sekolah pera budak. Mengasuh budak. Mau sekolah ngasuh budak ni igak boleh hari ni nah. Ada orang kerja lemah sekolah tu nah, orang luar saja nah. Tu ada orang pama ni 40 orang duk kerja. Bukan kru ni orang luar negeri. Ada kru, ada Parasik, ada Afrika ni orang. Tu. Lepas tu tuwe sekolah budak ni nah, 2 orang boleh higak. Gigi mari orang tuwe ni jadi orang Irai pula. Orang Irai. Jadi tuwe sekolah ni di Pangan ni nah. Tapi berita tu baik kata orang Irai 2 laki bini ni orang hak mengetai kerajaan tak masuk dengan kerajaan Irai lah. Tu. Lepas tu budak hak duk mengaji dalam sekolah ni, budak bukan mengaji, budak hak dia mau duk mengasuh ni. Budak Isra saja. Nah 89 orang. Jadi kot tu. Nah. Makna kata orang Isra ni banyak benar ni. Budak hak dia mengasuh saja 89. Dalam Pangan, Pula Pangan ni lah. Hari ni dah dugi igak nah. Satu mau sekolah. Pas mau sekolah ni tak minta anuyak lah. Orang panggil mau sekolah tuan. Sampai tu gi igak tu. Anuyak tak ada nah. Tu pak kru mengajar pun tak ada surat anuyak juga. Ni berlaku di Pangan nah. Saya pun baca tu baik berita tu baik gini nah. Banyak bakal ada berita tu baik gini hak ni. Habis timbang tu lah. Kita pergi tengok perai Irai dengan Sahara. Nah, boleh jadi perai Irai dengan Sahara ni nak berlaku pula ni lah. Boleh jadi lah. Ada orang panggil ada alamat nak berlaku pula. Lepas tu tahan Irai pun tu baik royak agak nah kata perai Irai dengan Sahara ni nak boleh jadi tu ada persen tinggi. Panggil nah. Tinggi lah. Ada persen tinggi nak berlaku pula perai ni. Lepas tu tahan Irai ni kata masalah ni dalam Irai ni duk sedia lah. Pelawai pula. Tu. From. Nah, balik Irai pun lah. Tu dia. Lepas tu alamat kata nak perai pula ni gapo tu. Ada mau duk buat berita ni masa 24 jam yang lepas ni nah. Tu nah. Sahara wi baris jatuh nah. Jatuh perai ni wi ko Isra nah. 6,500 tan. Setan tu 1,000 kilo nah. Hak ni 6,500 tan. Berapa kilo tahu. Semua ni baris jatuh untuk nak perai ada belakang nah. Buku peluru benda-benda pun ada laka. Hak ni hak Sahara wi ko Isra. Masa 24 jam ni nah. Lepas tu belah nak Emirat pula. Ni alamat kata nak perai lagi ni. Emirat perakak suruh orang Emirat ni jangan pergi di Iraq, jangan di Iraq, jangan pergi di Lebanon. Ni Emirat perakak nah. Tak wi rakyat ya nah pergi di Iraq, Lebanon tak wi pergi. Lepas tu pula Emirat boleh benda nah, benda kalau kapal tu lalu benda tu
Panggil nak jaga udara hak Emirat ni. Piawi Israwi. Wi ko Emirat. Hak ni alamat atau nak pergi lagi ni. Beritahu tu baik-baik ni lah. Habis tu tu. Lepas tu kita tengok Iran. Iran tu baik royak nah kata. Kalau pergi pula dengan Sahara nah. Iran kata dia nak waktu baik ni. Iran nak waktu baik senjata baru sekali. Senjata baru ni kalau Sahara tengok ni. Sahara kena takut senjata ni. Sebab tak biasa tengok lagi. Kalau tengok senjata ni takut. Tu. Pas kalau tengok sungguh ni. Buat dia, buat Sahara, buat tahan-tahan ni. Wacai nak, wacai wai tu. Tu. Kalau tengok senjata ni, wacai wai. Nama tak tahu senjata hak Iran tu beoyak nah. Hak ni Iran beoyak ni kata, senjata baru. Senjata hak Sahara takut kalau tengok wacai wai. Wacai ni, bangga pun wacai wai. Wacai wai sama Melayu ni. Jatuh ni, bunuh. Tu. Mana tu mati hatu Mati hati tengok senjata. Tak nak kena lagi. Mati hati tengok senjata saja dia nah. Hak ni air tu baik ya. Bah tu gini sebaik sikit nah hari jemaah. Petai jemaah semua orang nah. Puak Isra buk di sebaik pula nah. Buk di sebaik ni belawai dengan pemuda-pemuda dalam sebaik nah. Tapi tak ada royak nah, ada mati, ada sakit dak nah. Lepas tu terapuh nak katuk ubis. Dah bergerak banyak terkedah dalam sebaik Puak Isra katuk. Tak boleh buka. Hak ni berlaku hari jemaah orang petai-petai orang nah. Sekadar saja berita nah. Tapi nak tambah boleh tambah, demo tambah saya baca nah. Nak baca boleh dengar nah. Boleh banyak lagi tahu nah. Lepas tu ada gapo nak oyak boleh puluk-puluk mana puluk sijik tu. Saya nak baca sampang gini nah. Ada puluk mana royak mari boleh saya nak royak. Sebab ini di Bumai nah. Bumai Tambun Bermang kat saya ni ada apa makan si rabu nah di masjid tu. Bila nak pergi boleh lagi ni makan si rabu lah di Bumai nah. Lepas tu hujan tu lebat kat sini ni. Dah sekadar boleh duk naik sikit air ni. Hingga pakai kayu segar sikit nah. Amalan sekadar sajalah. Jumpa pula pagi esok nah. Islam ya Allah nah. Assalamualaikum. Mau nak orang berinsya nah. Saya dah baca ni tengah berinsya nah. Sekadar ni lah.